Betul lah orang tu cakap, fokus buat satu benda saja, insyaAllah kau boleh berjaya. Ini Josh Nelly, dia ni kerja manager restoran. Dia punya cita-cita nak masuk TV, tapi dia sedar diri dia tak reti nak hafal skrip. Jadi dijadikan kelemahan dia sebagai kelebihan. Fokus jadi mayat profesional. Tak payah ingat dialog, baring-baring je dapat gaji. Bermula Oktober 2021, hari-hari dia upload video di TikTok, tunjukkan talent dia jadi mayat. Meniarap, mengiring, terlentang, terduduk, bawah pokok, tepi sungai, tengah jalan, sebelah bintang. Setiap hari dia berlakon, lakonan dia semakin hebat. Tak ada hujan, tak ada ribut. Video hari ke-222, tiba-tiba akaun rasmi TV CSI komen, "Nah, akhirnya usaha tak kianati hasil." Dia dapat job berlakon dalam cerita CSI Vegas Season 2, episod 6. Dia dapat watak jadi mayat. Selama 2 jam dia di make up. Lepas tu 5 jam syuting, Josh baring je jadi mayat. Fuh, cinematic. Tak payah jerit-jerit. Masa hari tayangan, episod tu 42 minit. Josh Nelly dapat screen time 25 saat. 25 saat of kerja baring berbayar. Tapi dia tak kasih tahu berapa dia dibayar. Apapun, Josh dah berjaya. Lepas tu, Lionsgate yang buat filem John Wick tu dah komen, "Nah, tunggu masa je kena piu-piu sama si John Wick." Mak kau hijau.